Filem Ejen Ali 2 Misi Satria. Padu macam gini tau. Aku tak pernah follow tau siri ni dekat TV. Tapi bila tengok filem ni, aku tergamam tau. Serius, power gila tau. Dari segi story, dari segi karakter, lepas tu dari segi animation dia. Dia tak perfect tau. Dia smooth dan wow lah. Kita tengok dekat wayang tu, boleh buatkan kita tergamam dengan animation yang ada dalam filem ni. Okay, filem Ejen Ali The Movie 2 ni, dia mengisah tentang macam mana Ali ni, dia dapat suit baru tau. Suit Satria tu lah. Dan tiba-tiba muncul villain, iaitu Neonimus. Aku rasa villain tu dia dah ada dekat dalam siri, tapi aku tak tahu sangat. Neonimus ni dia buat kacau dekat bandar tu lah. Dan macam-macam konflik berlaku, gaduh pumpang-pumpang. Dan ada sesuatu yang lagi dahsyat berlaku dalam ni guys. Aku rasa kalau fan Ejen Ali yang tengok siri tu dekat kartun tu, memang korang akan terkejut gila lah. Sebab aku pun yang tak follow siri ni, aku macam what? Apa yang aku best dekat filem Ejen Ali 2 The Movie ni? First kali dari segi animation dia lah. Even dia tak perfect, tapi dia buatkan kita wow tau. Setiap scene animation dia tu. Lepas tu action scene yang ada dalam filem ni power tau. Aku tergamam gila. Aku rasa ada 3 epic moment dalam ni yang buatkan aku bertepuk tangan macam ni tau dalam hall. Korang kena tengok scene mana. Lepas tu dari segi plot dan story pun menarik lah. Dia tak ada flat, dia tak ada plot yang boring. Korang akan sentiasa enjoy dengan plot dan story yang ditunjukkan dalam ni. Dan ada banyak lah wow moment ataupun kejutan, terutama sekali untuk fan. Lepas tu dari segi muzik, background dia, sound effect dia memang on point tau. Muzik dia pun kena dengan scene-scene yang berlaku dalam filem ni. Memang nice lah. Memang aku teruja tengok filem ni dekat wayang guys. Dan apa yang aku kurang best untuk filem ni, mungkin satu lah, emotional touch tu dia tak sampai sangat tau. Dia dah bertakur dengan mata ni, scene tu. Tapi dia macam tak habiskan, dia tak buatkan kita betul-betul menangis. Yang tu je lah. Dan yang lain memang cantik, semua smooth dan memang berbaloi. Kalau korang nak tengok dekat wayang, memang puas hati lah. Memang korang kena tengok guys filem ni. So, rating aku untuk filem Ejen Ali 2 Misi Satria ni, aku boleh bagi 9/10 guys. So, komen kat bawah ni, apa kata korang pasal filem ni. By the way, korang nak dapatkan Iris ni. Dan apa ni, benda ni aku tak tahu apa. Sebab aku tak follow. Korang boleh dapatkan dekat TGV tau. Korang akan dapat box macam ni, merchandise Ejen Ali yang official ni. Korang akan dapat Iris ni. Dan ni, aku tak tahu nama apa, aku tak ingat, sorry. By the way, serius, lawa gila tau. Ni dia siap bunyi tau. Sekejap aku tekan. Dia bunyi macam-macam. Suara Ejen Ali ada. Power kan. So jangan lupa dapatkan dekat TGV Cinemas. By the way, terima kasih TGV tau untuk merchandise Ejen Ali yang power gila ni. So jangan lupa guys, tonton filem Ejen Ali ni dekat wayang sebelah rumah korang. Okay, jom.